Abang. Tahun ni kita raya kampung awak kan? Tahun ni abang janji dia buat semua untuk saya. Janji. Ya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Huriati Binti Saleh sebagai penerbit lah untuk video Jabatan Penerbitan tahun 2026. Kalau ditanya kenapa munculnya idea untuk menerbitkan video ni, memandangkan pada saya tahun ni Jabatan Penerbitan terlalu sibuk dengan kerja-kerja hakiki, dengan bahagian buku sekolahnya yang sentiasa berbengkel, yang kami perlu mengejar banyak manuskrip yang perlu diterbitkan. Jadi saya dengan tim saya yang saya pilih secara paksa rela untuk menyiapkan video ni sebagai buah tangan kepada Jabatan Penerbitan khususnya dan semua warga DPP secara umumnya. Perbezaan video tahun ini dengan tahun-tahun yang lepas. 2 tahun lepas Jabatan Penerbitan membuat video yang agak santai, yang lebih pada hiburan apa semua. Jadi pada tahun ni saya mencetuskan idea bersama tim saya untuk membuat yang nak dikatakan terlalu berat pun tidak, tetapi yang boleh memberi impak ke hati sesiapa yang menonton video ni. Saya berterima kasih kepada tim saya yang walaupun secara paksa tapi mereka memberikan komitmen yang sangat terbaik lah pada saya. Tim yang dari segi komitmen, masa, tenaga dan kreativiti mereka tip-top lah. Memang saya puji lah tim saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengarah penerbitan, ketua-ketua bahagian di bawah Jabatan Penerbitan yang banyak memberi sokongan kepada saya dan tim saya untuk menyiapkan video ni. Tanpa bantuan dan sokongan daripada mereka, saya tak rasa video ni mampu diterbitkan dengan sebaik ni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya J. Izzat, merupakan pengarah bagi naskah Kerusi Sebelah yang bakal tidak lama lagi menemui anda. Jadi saya ingin kongsikan sedikit apakah yang kami ingin gambarkan melalui naskah Kerusi Sebelah ini. Kerusi Sebelah ini merupakan video raya Jabatan Penerbitan tahun 2026. Apa yang kami ingin sampaikan ialah bagaimana seorang suami begitu merindui isterinya sehingga terbawa-bawa dalam kehidupan seharian suami, dan pada akhirnya akan ada beberapa nilai yang anda akan dapat. Jadi jangan lupa saksikan tayangan tidak lama lagi. Ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan untuk makluman anda, ialah naskah Kerusi Sebelah ini merupakan pengalaman pertama saya dalam hidup saya sendiri dari aspek pengarahan. Jadi namun walaupun ini cabaran yang terbesar untuk saya, terima kasih saya ucapkan kepada semua kru produksi yang terlibat kerana dapat memberikan komitmen yang sangat baik dan sangat membantu. Dan sebenarnya saya boleh gambarkan ini sebenarnya ialah usaha sama dari semua kru produksi yang terlibat lah. Jadi saya sangat bangga dan berterima kasih kepada mereka semua. Dan yang kedua, saya ingin kongsikan kepada anda bagaimana cabaran-cabaran lain ialah seperti biasalah, kos dan sebagainya. Namun itu tidak mematahkan semangat kru produksi yang saya sebutkan tadi, sangat membantu dan sebagainya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izam Ispan daripada bahagian multimedia
Dan untuk filem pendek kali ini saya memegang watak utama iaitu sebagai Amir. Jadi nak lihat bagaimana watak tersebut, apa karakter di sebalik nama Amir tu nanti boleh saksikan dalam filem pendek ini. Jadi untuk perasaan semestinya rasa gembiralah kerana diberikan kepercayaan dan tanggungjawab untuk memegang watak Amir ini, walaupun sebenarnya sangat-sangat beratlah bagi saya walaupun skripnya agak pendek kan. Dan juga tentunya perasaan gemuruh kerana bila kita diberikan tanggungjawab untuk megangkan watak utama tu, semestinya harapan orang ramai akan tertumpulah kepada pelakon utama tersebut. Jadi insya-Allah semuanya saya kira berjalan dengan lancar apabila saya bekerjasama dengan kru produksi yang saya kira sangat-sangat profesional. Jadi untuk cabaran pula, cabarannya bagaimana saya nak mengekspresikan, nak menterjemahkan dari skrip tersebut kepada emosi-emosi tertentu yang perlu diekspresikan oleh watak Amir ini. Sebagai contohnya nak membawa dalam babak romantik, jadi nak mengekspresikan dengan watak utama yang satu lagi sangat-sangat mencabar saya kira, kerana kita bekerjasama dengan watak yang setahu baru lah, saya tak biasa. Jadi macam mana kita nak capai energi, tenaga yang sama bersama dengan watak tersebut. Kemudian nak bawa emosi sedih. Sedih ni kita sebagai orang lelaki ni agak susah lah. Nak kena nangis pula. Kita mana biasa menangis kan. Tapi tak ada masalah, kita cuba. Ini cabaran baru untuk saya. Jadi diharapkan dengan segala kerjasama daripada saya dan tim produksi dapat memberikan anda satu persembahan yang menarik dalam filem pendek ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Hazira daripada Buku Umum. Saya memegang watak Sarah, pelakon wanita dalam iklan raya daripada Jabatan Penerbitan. Sebenarnya saya merupakan staf baru dalam Dewan ni. Cumanya kalau nak kata perasaan tu semestinya takut sebab saya tak pernah ada pengalaman macam ni. Untuk memegang watak Sarah ni, pada saya cabarannya saya kena melakonkan watak Sarah yang manja. Yang sebenarnya manja tu, yang saya kena buat benda tu dan agak susah benda tu. Harapan saya berharap yang cerita ni dapat memberi iktibar kepada sesiapa yang melihat. Itu saja. Okay, hai, nama saya Nur Arifah Fatimah. Saya merupakan penulis skrip bagi naskah Kerusi Sebelah. Bagaimana boleh tercetusnya naskah Kerusi Sebelah ni, saya kira dia lebih kepada idea secara kolektif lah. Antara tim produksi, antara penerbit, antara pengarah, antara pelakon dan juga kru-kru yang terlibat. Jadi untuk saya ambil kredit sebagai pencetus idea tu tidaklah, sebab dia lebih kepada idea secara kolektif. Bagi proses penyediaan naskah, prosesnya agak mudah sebab bila idea tu kita dah bincang antara produksi, kita tinggal terjemahkan idea yang sama-sama tu ke dalam satu bentuk naskah yang lengkap lah. Jadi dari segi proses penyediaan tu, dia bukan satu cabaran yang besar untuk saya sebab kita sama-sama duduk, kita sama-sama panggil brainstorming idea dan akhirnya kita terjemahkan menjadi sebuah naskah lah. Saya Muhammad Firdaus bin Fauzi, penyunting video lah. Alhamdulillah video ni dah berjaya dapat diselesaikan. InsyaAllah akan disiarkan tak lama lagi. Nantikan iklan raya yang memberikan sangat banyak pengajaran dan moral untuk kita semualah, supaya kita dapat menghargai antara satu sama lain dengan insan yang kita sayang lah. Okey, pengalaman saya sepanjang berada di lokasi, banyaklah dugaan dia. Antara dia sepanjang syuting tu, sepanjang rakaman tu, hujan berpanjangan kan, hujan. Lepas tu nak masukkan nak nyalakan pelita tu pun agak susah lah, musim-musim hujan waktu tu kan. Akhir rasanya kita boleh bagi kat Cherry pula.
Okey, saya Chairi daripada bahagian 3P. Saya pereka set ada 3 orang. Saya Zulaika. seorang lagi Ain. Pengalaman untuk bagi kita orang kat pereka set ni adalah menyalakan Berita. pelita. Asalnya ada 10 pelita. Betul. Tapi yang di Akhirnya 3-4 saja. bukan, maksudnya dalam cerita tu hanya 4 saja yang menyala. Okey. Itu yang agak Agak sedih bersusah payah kita menyalakan pelita. Tapi bagi saya tak ada masalah, itu nampak cantik dan real lah untuk pelita tu. Saya harap anda semua dapat enjoy tengok video ni dan selamat raya. Terima kasihlah atas jasa baik dan pengorbanan masa, tenaga kerja untuk kita semualah. Barulah kita ni bekerjasama antara satu sama lain, barulah kita buat kata patah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okey. Saya Muhammad Adib, saya memegang watak sebagai Adib. Pengalaman saya mengadakan penggambaran bersama Izham ini sangat menarik. Jadi, ayo kita saksikan cerita ini, Kerusi Sebelah, yang akan ditayangkan tidak lama lagi. Dan sehubungan dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua yang menonton video ini. Terima kasih. Mesej yang saya nak sampaikan daripada video ni ialah walau siapa pun yang pernah berada pada di sebelah kita, kita kena hargai. Jangan tunggu orang tu dah tak ada baru kita nak hargai dia orang tu. Dengan hashtag hargai selagi ada. Terima kasih. Kepada anda semua, jangan lupa untuk menonton naskah Kerusi Sebelah yang akan ditayangkan tidak lama lagi, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan nantikan Kerusi Sebelah di skrin telefon anda. Terima kasih. Dan jangan lupa saksikan, kita akan tayangkan mungkin dalam beberapa minggu sebelum raya. Semoga filem pendek ini dapat mengisi kekosongan di dalam hati anda, dapat menggembirakan, menghiburkan hati anda. Kita jumpa dalam filem pendek akan datang, InsyaAllah bersama saya Izzuddin Isban. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Hashtag hargai selagi ada. Bye-bye. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan saya harap pada yang menonton naskah ini dan filem pendek ini anda terhibur dan mungkin ada pengajaran yang diterimalah. Itu sahaja sekian dari saya. Bye. Jangan lupa saksikan dan jangan lupa hashtag Pesanan. sama lah. Okey. Jangan lupa saksikan dan hashtag Hargai selagi ada. Thank you.